Ya, kalau Perkasa nak buat himpunan, kita tak pernah melarang. Dan Perkasa pun dah buat himpunan yang kita tak pernah ganggu pun. Dan Perkasa mesti ada satu himpunan untuk memperjuangkan hak dia. Bukannya untuk melawan hak kita. Ya, biarlah kita berdepan dengan Barisan Nasional, biarlah kita berdepan dengan pihak berkuasa, bukan dengan Perkasa. Kalau Perkasa nak bawa apa-apa hujah, bawa, pergilah. Perkasa pernah berdemonstrasi di depan pejabat saya di Kuala Krai. Kita tidak jadi halangan, ya? Tetapi kenapa mesti buat sesuatu untuk melawan kita? Ini sudah macam declare suatu peperangan fizikal, dan saya rasa ini bukan caranya dalam konteks demokrasi aman di Malaysia ini. Tak betul tu, cara pengganas. Cara pengganas. Itu hak mereka untuk bawa apa-apa usul, ya, sama ada untuk menghalang kita ke nak mendesak polis. Itu hak mereka. Masing-masing ada hak. Kita ada hak berhimpun secara aman adalah diberikan di bawah perlembagaan, kan. Jadi kalau mereka tak setuju, mereka boleh buat apa-apa, kita tengok bagaimana pengakhirnya. Tapi kami di parti politik menyokong penuh langkah bersih. Mereka mendakwa bahawa terdapat unsur-unsur hasutan apabila bersih berkumpul dengan kenyataan daripada pemimpin Bersih sendiri bahawa mahu ikut rakyat Mesir, Tunisia. Jadi apa komen, sedangkan di situ dia mengatakan bahawa dia bukan mahu demokrasi sedemikian. Kita dalam himpunan Bersih ini membuat tuntutan-tuntutan ke arah demokrasi yang lebih bersih dan juga pilihan raya yang lebih adil. Itu saja tuntutan kita. Cuma yang mungkin disebut ialah beberapa tindakan di luar negara yang cuba dikaitkan dengan di sini, seolah-olah kita ni menentang demokrasi. Ya, di luar negara itu misalnya di Mesir, suasananya menuntut rakyat untuk berhimpun. Di Tunisia menuntut rakyat untuk berhimpun. Kita di sini menuntut rakyat berhimpun, bukan untuk meniru Mesir atau Tunisia, tapi untuk membawa isu kami yang telah kita bawa beberapa tahun tak diindahkan, ya, tidak dilayan oleh kerajaan. Maka apa cara lain? Ya, dalam kita sudah menafikan 2/3 Barisan Nasional di Parlimen pun kita tidak diterima sebagai sebagai satu pembangkang yang berhak diberikan pertimbangan tentang cadangan-cadangan kami. Jadi apa caranya? Jadi ini pun adalah di bawah demokrasi. Perhimpunan itu memang dibenarkan oleh demokrasi. Tak pernah pula demokrasi menghalang sebarang perhimpunan. Mana ada negara yang mengamalkan demokrasi yang matang pun menghalang perhimpunan? Tak ada.